Hai, Assalamualaikum. Macam yang korang tengok dekat awal video tadi, jom kita bincangkan tentang kesan-kesan buruk bermain permainan digital atau games dan hukum-hukum dia berdasarkan perspektif Islam. Jom kita mula. Permainan digital atau games merupakan salah satu cara hiburan manusia pada masa kini. Saya yakin semua orang sama ada tua ataupun muda tahu apa itu games. Games adalah permainan yang berbentuk digital yang dimainkan menggunakan smartphone, komputer, konsol dan sebagainya. Setiap perkara di dalam dunia ini sudah tentu mempunyai baik dan buruknya, sama juga seperti games. Kadang-kala kita terlalu asyik atau leka dalam bermain games sampai kita terlupa akan kesan buruk yang membawa kemudaratan kepada diri kita. Lebih teruk lagi, kesan buruk ini bukan terjadi kepada diri kita sendiri sahaja, malah akan memberi kesan juga kepada orang sekeliling kita. Ramai pemain games pada masa kini ketagih bermain sehingga mengabaikan tahap kesihatan mereka. Ada yang terlalu ketagih bermain games sampai terlupa untuk membuat aktiviti riadah seperti bersukan, bersenam dan beriadah. Ini juga akan membawa kepada penyakit obesiti. Perbelanjaan dalam games ini boleh jadi bertambah apabila seseorang itu membeli permainan yang baru, membeli permainan edisi yang baru, membeli konsol, membeli item dalam games dan sebagainya. Perkara ini sedikit sebanyak juga akan memberi kesan terhadap kewangan mereka. Bagi sesetengah orang, perbelanjaan ini boleh menyebabkan ketidakstabilan kewangan dan hutang. Penagih games ini akan lebih mengutamakan belanja bagi games mereka berbanding tanggungjawab utama kewangan dalam kehidupan realiti mereka. Games juga boleh memberi kesan buruk terhadap prestasi akademik seseorang sekiranya mereka melebihkan games berbanding dengan pelajaran mereka sendiri. Selain itu, ia juga boleh memberi kesan buruk terhadap skill sosial seseorang, di mana apabila seseorang itu terlalu kerap bermain games sehingga mereka jarang berkomunikasi dengan orang-orang luar sama ada keluarga, rakan-rakan dan sebagainya. Ini akan menyebabkan hubungan di antara mereka semakin renggang dan menyebabkan masalah di hari kemudian. Kesan terhadap mental dan emosi merupakan salah satu masalah yang ketara apabila seseorang itu ketagih bermain games. Mereka bermain games dengan harapan untuk lari daripada masalah di dunia realiti, akan tetapi pada hakikatnya masalah mereka di dunia sebenar masih lagi tidak selesai dan seterusnya akan memburukkan lagi emosi mereka di masa hadapan kelak. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO juga telah mengklasifikasikan bahawa ketagihan terhadap bermain permainan digital atau games ini adalah sebagai salah satu penyakit mental. Malah, ada juga yang menjadi stres apabila mereka dihalang untuk bermain games dalam jangka masa yang lama. Dah tahu kan kesan buruk main game? Jadi, berpada-padalah dalam main game tu supaya tidak mendatangkan kemudaratan kepada diri kita kelak. Hukum asal untuk bermain games sama ada di dalam komputer, di atas talian maupun di dalam smartphone adalah dibenarkan di dalam Islam. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh Imam As-Suyuti yang mengatakan bahawa hukum asal bagi sesuatu perkara itu adalah mubah atau harus selagi mana tidak ada dalil yang melarangnya, sama ada memakruhkannya atau mengharamkannya. Selagi mana games yang dimainkan tidak ada unsur-unsur yang melanggar syariat Islam, maka hukum untuk bermain games adalah dibenarkan. Kita lihat jenis permainan yang tidak dibenarkan di dalam Islam pula. Yang pertama, mengandungi unsur-unsur yang bahaya. Yang kedua, menampilkan fizikal dan aurat wanita. Yang ketiga, menampilkan unsur-unsur majis atau sihir. Yang keempat, menyakiti binatang. Yang kelima, mengandungi unsur judi. Yang keenam, menghina orang atau kelompok lain. Yang ketujuh, permainan secara berlebih-lebihan. Jadi, semak dulu games yang dimainkan. Ada unsur-unsur yang dilarang oleh Islam ataupun tak?
Mari kita ambil contoh permainan digital yang ada unsur judi. Zaman sekarang, banyak games yang sebenarnya ada unsur-unsur judi. Kadang-kala, pemain games juga tidak sedar bahawa games yang dimainkan itu ada unsur judi oleh kerana ia telah disamarkan sebagai permainan yang biasa sahaja. Inilah antara contoh hukum bermain games yang mana hukum asalnya adalah dibenarkan, akan tetapi oleh kerana terdapat unsur-unsur yang melanggar syariat Islam, maka hukumnya berubah menjadi haram. Seperti mana dalil pengharaman judi dalam surah Al-Baqarah ayat ke-90 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sebagai penutup, kita selaku umat Islam perlulah tahu batas-batas serta had dalam bermain games ini. Di dalam Islam, setiap perbuatan mempunyai hukum-hukumnya, maka kita perlulah mengambil tahu dan mengambil cakna tentang hukum-hukum bermain games ini. Oleh kerana, isu ini juga merupakan salah satu isu moden yang mempunyai hukumnya pada masa kini. Sekian sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.